Woo. Sini. Bukit satu ni. Turun naik balik. Oh. Ngecas dulu, tak ada. Nak habis lah, ada dua. Balik kan kat situ ada makan-makan. Betul? Nak makan sipir, nak Lagi 3 km lagi, kena ngecas juga. Betul. nak makan. Makan ni. Recharge. Ada air masak lah. Habis lah? Ada air masak lah awak. Saya macam cahaya. Ni semua botol ni. Standby. Boleh kak? Sikit lagi. Nak minum Boleh. sikit ni air. Nak. Jom lah. Kejut saya tiba-tiba suka perempuan tadi datang. Yang perempuan tu kan? Aku ni last ke? Yang Chinese tu. Aku ni last ke? Rupanya bukan. Jom, ada satu bukit lagi, lepas tu dah. Ada bukit lagi? Ada last. Ini. Oh, banyak Tak banyak ni tak bawa. Jalan tu dekat. Tu, skipper dah tunggu. Woo. Sini. Lalu atas. Right, so sekarang dah 9 kilo 2 jam 12 minit. So kita punya sub COT pukul bukan 3 jam. So lagi lebih kurang tak sampai sejam lah nak sampai checkpoint ataupun KM ke 10. Let's go. Habis jalan tu ada. Another one. Hello. Hello. Alright, so sekarang KM ke 10. Tinggal aku seorang. Yang lain semua dah ke depan. So ada lagi 8 kilo lagi nak settle. COT habis pukul 2 petang. Pukul 3 macam tu lah. Sekarang dah pukul 10. 10, 11 macam tu lah. So let's go. Kita kena kejar COT. Alright, so sekarang lebih kurang dalam 10 kilo ke 11 kilo. Jauhnya nak pergi water station. Lapar dah ni. Boleh bang. Jom turun slow. Let's go. Thank you. Kena turun bawah.
Udah lah tu. Come on, 700 lagi. Uh. Makan station. Lapar dah ni. Ha, pergi sana. Makan bubur, makan solid food. Alright. Makan dengan Sakit saya kaki. Oh. tapi Eh. semua ikan Check. Aduh. Tak function bro. Lain tak ada. Mike from Tahan. Dah sampai sana dah. 18 kilo. Kita tak sampai lagi. Oh, Hai. So, jumpa Mike from Tahan. Nice. Padu 18 km dia dah patah balik. So, this product from Tahan. This product from Tahan. And then what's for? Apa lagi? Ada a few kat dalam bag aku. Bowl, fork. And then belt tu aku pakai Tahan punya. Nice. So, jom. Turn right. Let's go. Lagi 500 kilo. 500 meter. 500 meter. 500 meter bro. Oh, naik atas pula. Aish. Barai. Alright, so sekarang dekat KM lebih kurang 11.7 8 almost 12 kilo. So kita dah sampai dekat water station and then kita akan U-turn lah untuk 18 kilometer. Reload dulu. Alright, terima kasih. Main makan. Ada binatang. Jom kita makan dulu. Let's go. Let's go. Alhamdulillah. Terkeluar pula. Terkeluar. Dia terkeluar pula. Aku tak tahu macam mana jam aku boleh mati sendiri. Mungkin dia detect apa ni. Aku berhenti lama sangat makan so badan stop bergerak. Jadi mungkin dia detect no workout. Jadi aku kena start balik lah daripada water station. Dia aku lebih kurang dalam 8 km kena patah balik. Let's go. 8 km 2 jam. Sekarang pukul 11. 2 jam. Pukul 1. Pukul 2 lah. At least pukul 2 kena sampai sana. Let's go. Jangan.
Yang dulu. Lega sikit basah kaki. Ada air terjun kat belakang. Sekejap. Lega kaki. Rehat jap. Jangan. Apa lalu? Semua jalan-jalan bang. Balik malam. Finally keluar. Jauh nak nampak ni. Yes, almost there. Finally. Tanya. Yes. Mantap habis. Lambat ya. Barai tu.